Alright. 1.5 City Food. 10.1 ataupun sebab yang tadi tu 10.20 kalau tak silap saya. Dia kena dapat bawah lagi daripada 10.2 tu. Dia boleh dapat 10.1 ke manalah tahu. Okey, sekarang ni kita bersama dengan EV Overload 88, jentera bernombor 703. Tu dia. Okey, burn tayar dulu bagi memastikan melekat-melekit untuk mengambil run yang seterusnya. Okey, ini dia di track B 703 EV Overload 88 untuk run yang seterusnya. Alright, 1.5 City Food. Cantik. Okey. 10.19. 10.194. Potong. Padu. Itu dia sorakan 10.194. Saya dah pun dapat info untuk kategori ini. Kategori ini adalah kategori full body. Okey, full body, motor hub maksimum 60H. 60H, bateri 100 volt. Okey. Bateri bukan bateri ke controller? Tak silap saya lah. Okey, kita tunggu. Jadi itulah dia 100 volt. Motor hub 60H, full body 100 volt sahaja. Full body je lah, macam ni lah. Anda boleh tengok sekarang ni complete. Ada body cover hitam semua complete. Tak ada apa yang boleh dicabut ataupun dimodify. Kecuali tukar lah macam sebelah tu saya tak tahu dia pakai carbon ke tak. Tapi full body. Agak belakang pun complete. Okay, maknanya si arm pun tak boleh lah panjang sangat mana pun. Alright. Baik, jadi ini dia kita ada 803 PB Shop. Dan itu dia bergerak sudah jentera tersebut untuk di track A 1.6 60 foot. Okey. 10.10 di track A dan di 10.029. Padu. Dan satu lagi jentera 801. Yang tadi warna biru kalau tak silap saya itu adalah jentera bernombor 802 EV Kan. Dan ini dia di track A jentera bernombor 801. Kita ada Whining Racing by Max Tuner. Ada sign tu kat Magat tu. Dia siap sign lagi kat Magat Okey, green light telah pun diberikan untuk dia mengambilkan run yang seterusnya ataupun run yang pertama. 801 Whining Racing by Max Tuner. Setakat ini untuk kategori ini 10.0, catatan masa yang terbaik. Bolehkah dia mencari 9 bagi meletakkan dia di tempat yang pertama. 1.7 60 foot, 6.6 200 meter. 10.346, 10.346. Alright, baik. Buat Willy. Okey, dan ini dia jentera yang seterusnya. Kita ada 802 Tanajat Hai dan Jun Koi Lai daripada EV Kan. Jadi untuk kategori-kategori macam ni dah memang diperlu ataupun dikuatkuasakan bagi memakai racing suit. Itu dia, anda boleh tengok sekarang ni. Kalau tengok dia burn sekali saja, terus dia duduk dekat bahagian starting ataupun permulaan.
Okey, ini dia EV Kan 802. Run yang seterusnya. Okey, keluar sudah 1.6 60 foot. Masih lagi meneruskan, berada dalam keadaan baik, melepasi 200 meter 6.2. Oh, 9.95. Yang terpantas setakat ini 9.959. 9.959. Padu. Jentera bernombor 801. Kita ada Winding Racing by Max Tuner. Dan jentera di belakang telah pun standby, iaitu PB Shop ataupun Pong Supan. (60H) 60H Motor Hub, full body, bateri ke controller 100 volt? Bateri 100 volt, controller. Oh, okay, saya tak tahu controller tu. Pening kepala, nanti kita belajar nanti. Kategori body standard. Okey, baik, itu dia keluar sudah jentera tersebut. 1.693 cc foot. Kawalan Kopung Cup. Okey, itu dia sudah pun sampai di game 402. 10.36. Hailah, semuanya konsisten. Memang cantik, memang padu lah. Okey, sekarang ini kita bersama dengan PB Shop pula. 803 sekarang ini di track B. 803 PB Shop. Pong Supan. Tapi okey lah, diorang dah naik taraf penggunaan racing suit untuk jentera-jentera ataupun EV drag bike ni, bagi memastikan ialah keselamatan masing-masing. Kerana motor-motor EV ni dah next level. Maksudnya kelajuan dia dah memang gila, dari luar daripada kawalan. Seperti anda sedia maklum, hari tu GGR dah sampai 260, 280. Kalau sekilo tu tak tahu berapa laju dia pergi tu kan. Okey, itu dia 803 PB Shop. Okey, run seterusnya 1.602 untuk CC Food, cantik. Maintain 6.2, 200 meter 9.85. 9.85. Dengan kelajuan 210. Padu 9.8. Untuk Motor Hub 60H, full body. Okey. Baik. Mantap tak mantap kan. Okey, itu dia pembersihan ataupun track maintenance sedang dilakukan bagi memastikan track ini berada dalam keadaan bersih dan baik. Saya tak tahu dia orang akan letakkan prep ataupun tidak, ataupun biarkan Okey, jadi kita akan berehat sebentar ataupun kita berikan sedikit ruang. Ini iklan. 6.3. Okey. Saya dah boleh geng dengan diorang ni. Okey, iklan. Okey, jadi korang tengoklah sendiri, ni dia iklan penaja. Jadi kita bersama dengan diorang sebentar dan rehat lebih kurang 30 minit dan akan bersambung semula pada jam 6.30 petang waktu Thailand, 7.30 malam waktu Malaysia. Jadi kembali kita sebentar nanti pada jam 7.30 malam waktu Malaysia. See you later. Nantikan untuk jentera-jentera daripada Malaysia, kategori-kategori yang seterusnya. Kita ada kelas yang ke-9 yang akan disayi oleh salah sebuah jentera daripada Malaysia, iaitu One Pro Garage, dan juga kategori-kategori yang lain dari itu yang akan disertai oleh GGR Motor. Jadi standby. Pada jam kita jumpa pada jam 7.30 waktu Malaysia, 6.30 petang waktu Thailand. Terima kasih. Kita jumpa sebentar nanti. Kami akan teruskan lagi live ini untuk anda. Jadi tunggu sampai itu, kita layan-layankan dulu. Ini saya tak pasti cabutan bertuah ke apa ni. Okey, kita tunggu. Alright.
Kita jumpa nanti pada jam 7.30 malam waktu Malaysia.นี่ใครต้องการพื้นที่ด้านขวาครับขอบคุณสปอนเซอร์นิวนะครับนิวไทยแลนด์ว่าผู้จัดจำหน่ายรถเลยครับนิวขอบคุณครับเรื่องสุดครับขอบคุณนิวไทยแลนด์ด้วยครับแจกของต่อไปต่อไปก๊อฟคุณนี่เป็นคนลำเอียงมากเลยนะทำไมทำไมต้องถือคนเดียวไม่ใช่เองก็เหลือฮะเดี๋ยวผมแจกอีกก็ขอผู้บริหารของนี้เดี๋ยวเราแจกยังไงทุกเวลาว่างเราต้องแจกอีกจะเตรียมของมานะอันนี้ของพรีเมียมนะจากบริษัทนิวไทยแลนด์นะรู้จักจำหน่ายรถไฟฟ้าในอนาคตเป็นไงรถไฟฟ้ายานพาหนะในอนาคตตอนนี้เรากำลังแข่งขันอยู่นะครับยินดีต้อนรับสมาชิกที่มาร่วมเปิดทุกท่านด้วยเข้าสู่กอง5และเอลเดลครับกับงาน EV Black 2026 ครับคันนี้นะครับร้านที่3ครับหมายเลข801ครับร้านที่3ครับ. Okey, baik. Jadi sekarang ini mereka untuk kategori ni dia ada 3 kali run. Jadi ini adalah run yang ketiga untuk jentera 801 ni. Itu dia keluar sudah jentera tersebut 1.84. Agak kurang situ kerana terwili. Tapi mana dah tahu. Kita tunggu sampai ke garisan penamat nanti. 10.70 10.709. Tak berapa nak baik lah daripada sebelum ni kan. Tapi tak apalah, okey lah dia mempunyai 3 run. Hanya mencari data macam mana keluar dia dan sebagainya. Itulah dia agak-agak